Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Inilah kisah selanjutnya bertemankan saya, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Rakan MJ12, kita teruskan dengan kisah selanjutnya ini, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Yang ini datang daripada seorang pendengar bernama Encik Sani. Encik Sani berkongsi peristiwa pengalaman beliau apabila pergi memancing seorang diri. Nah, bayangkan. Pergi memancing seorang diri dah satu hal. Satu hal lagi yang lain, beliau memancing seorang diri di Pulau Ubin. Kisah yang diceritakan oleh Encik Sani berlaku pada tahun 1998. Memang lebih 10 tahun yang lalu kisah ini berlaku. Lebih 10 tahun. Sebenarnya Encik Sani katakan dalam kiriman beliau, hobinya memang suka memancing. Kadang-kala dia akan bersama dengan kawan-kawan. Dia lazimnya suka memancing di kawasan Singapura, khususnya di tanah Singapura inilah. Cuma kadang-kala dia akan menempah bot beramai-ramai dengan kawan-kawan akan memancing di lautan, ataupun dia akan pergi ke pulau-pulau, antaranya Pulau Hantu dan juga Pulau Ubin. Kisah yang diteruskan, sebenarnya bila nak memancing pada minggu akan datang, 4 orang rakan, termasuk beliau 4 orang, semua dah semangat. Masing-masing dah confirm lah nak pergi memancing di Pulau Ubin. Tiba-tiba seorang demi seorang tarik diri. Atas tanggungjawab mereka ada hal-hal yang tak dapat dielakkan. Jadi bila 2 orang tarik diri, saya dan seorang lagi rakan. Seorang lagi rakan kata, kalau 2 orang tak pergi, aku tak nak pergilah. Tak seronok lah kalau pancing 2 orang. Ramai-ramai kan best. Kita postpone lah. Kata kawan Cik Sani kepada beliau, pergi lain hari lah. Tak nak lah. Kita dah semangat ni, aku dah semangat tau. Tak apalah, kau pergi aja lah Sani, kata kawan Cik Sani kepada beliau. Jadi pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Encik Sani pun teruskan pengalaman beliau, kisah yang tak dapat dilupakan. Akhirnya, beliau pergi memancing seorang diri tanpa temannya menemaninya untuk ke Pulau Ubin. Jadi apa yang berlaku, rakan-rakan MJ12? Encik Sani memberitahu pengalamannya memancing sehari semalam. Sampai di Pulau Ubin sekitar pukul 4 lebih petang. Menaiki bambut. Kemudian saya menaiki taksi Pulau Ubin menuju ke tempat yang selalu kita pergi. Saya telah pun pergi ke salah sebuah jembatan. Ada satu jeti isi. Jeti ini memang jauh daripada, katanya jeti ini memang jauh daripada tempat turun naik bambut. Ia masuk dalam dan kena naik taksi Ubin. Saya naik, membawa saya ke tempat sana. Pemandunya adalah seorang warga Cina yang juga merupakan penduduk di Pulau Ubin. Kemudian dia tanya saya, kamu pancing seorang ke? Saya pun kata, ya, saya datang sini seorang diri. Dalam perjalanan, dia cerita sesuatu pada saya.
tentang tempat yang saya nak pergi. Bayangkan para pendengar Ria 897. Apakah sebenarnya yang diceritakan oleh pemandu teksi? Ketika itu tahun 1998. Saya kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Encik Sani meneruskan kisah pengalaman beliau. Bila dalam kenderaan ataupun dalam teksi Ubin, pemandu bertanya, "Awak ni pergi memancing tempat jeti ni seorang diri ke?" Kawan-kawan saya lah semua tak datang." Berani kau Kemudian saya tanya kenapa pula. "Saya dah biasa pancing kat sini. Tapi ni first time lah saya pancing seorang diri," kata Encik Sani kepada pemandu teksi. Kemudian dia pun mengatakan, "Kau tahu tak tempat jembatan yang kau nak pancing ni? Dah ada 2 budak sekolah mati lemas. 1 mayat dah jumpa. 1 lagi mayat je belum jumpa-jumpa lagi." Rakan-rakan, misteri jam 12. Jadi Cik Sani pun mengatakan, "Yelah, kalau belum jumpa nak buat apa? Saya datang sini nak mancing, bukan cari hantu. Aku nasihatkan kau, kalau boleh janganlah pancing kat sini. Kau pancing dekat belakang jeti dekat dengan bambut tu dah bagus. Situ tak dapat ikan lah, susah. Sini hasil banyak. Dah banyak kali aku datang, tak ada apa-apa pun. Kalau dia nak ganggu, dia tak kira 3-4 orang. Siapa seorang 2 orang pun dia ganggu juga," kata Encik Sani kepada pemandu teksi tersebut. "Suka hatilah kau. Okeylah, ini nombor aku. Nanti besok kalau kau nak balik, kau call aku lah, nanti kau datang." Sampai sana hampir-hampir jam 5 petang. Cik Sani pun turun, katanya, "Saya turun kisi dari van tersebut, merupakan teksi Ubin. Saya bayar duit." Kemudian pemandu sebelum pergi, dia horn lagi. Saya pusing belakang, dia turunkan cermin tingkapnya. "Kau betul nak pancing kat sini? Jangan cakap aku tak beri amaran pada kau seorang-seorang ni tau." "Tak ada apa-apalah." Dia angkat tangan, dia jalan terus tinggalkan kawasan itu. Saya pun pergilah tempat spot yang biasa. Spot yang biasa ni bukan di tepi jalan, malah kena masuk dalam sedikit. Saya masuk dalam, kemudian kata Encik Sani, saya dirikan kemah. Ada tent yang saya bawa bersama, iaitu 4-man tent. Saya pun pasang, letak barang-barang di dalam. Kemudian saya bakar daun-daun kering untuk halau nyamuk. Kalau tak buat macam tu Kisi, memang tempat tu banyak nyamuk. Selepas saya dah bersihkan kawasan tu, dah bakar semua, kasih asap, halau nyamuk, baru saya mula pasang joran. Waktu itu dah pukul 6 lebih petang Kisi. Saya mula pergi tepi sungai. Ini bukan laut Kisi Ini tepi sungai. Ada 2 joran saya bawa bersama. Saya dah lontar umpan masuk ke dalam sungai. Saya pacak atas tanah kedua-duanya, letak loceng di atas. Kemudian saya kembali dalam tent sebab tak tahan gatal. Dalam tent saya bakar ubat nyamuk. Kemudian saya keluarkan makanan yang saya beli di Changi, sambil tu nikmati. Katanya jam berjalan. Dah hampir-hampir 7 malam. Tiba-tiba loceng berbunyi. Ting-ting. 2 joran saya Kisi. 2 joran dimakan ikan. Dengan segera keluar daripada kemah, saya tarik yang pertama, dapat ikan Kisi. Yang kedua dapat seekor lagi, 2 ekor. Hati saya senang sangat. Baru sampai ni. Lazimnya 3-4 jam barulah akan dapat hasil. Tapi hari ini macam cepat. Saya angkat ikan tersebut, putuskan daripada kail, masuk dalam kotak styrofoam putih. Pasang umpan, saya lontar lagi. Kemudian masuk dalam. Waktu tu dah mula malam. Dah 7 lebih malam. Saya pun duduk di dalam, masih menunggu loceng berbunyi, umpan dimakan ikan. Sedang saya duduk, tiba-tiba Kisi, bau wangi sangat. Cuba anda bayangkan Kisi, saya sekarang ni bukanlah tengah-tengah hutan, tetapi dalam semak samun. Keliling pokok, tepi sungai, seorang diri. Yang ada cahaya bulan dengan cahaya lampu sulu saya. Di luar joran, saya memancing. Tengah duduk ni dalam kemah saya, tunggu joran tu dimakan ikan, umpan dimakan ikan. Tiba-tiba Kisi, pendengar Ria 897, bau wangi sangat. Harum. Meremang bulu rumah saya. Saya mula rasa takut. Dan fikir yang bukan-bukan, termasuk fikir
kisah yang diceritakan oleh pemandu teksi tadi. Katanya ada budak 2 orang mati lemas dekat sungai yang sama yang saya pancing ni. Satu dah jumpa mayatnya, satu belum lagi jumpa. Dah main fikir yang bukan-bukan. Saya cubalah Casey, cuba fikirkan benda-benda yang baik. Rakan MJ12, bau wangi semakin kuat. Tiba-tiba Casey, saya dengar Casey, bunyi tangisan perempuan dalam hutan semak samun tepi sungai di Pulau Ubin. Astagfirullah. Saya istighfar dalam hati. Kemudian saya dengar benda bergerak, laju. Dalam hati ni mesti babi hutan. Sebab di Pulau Ubin memang banyak babi hutan Casey. Saya kuatkan semangat. Saya buka zip, bawa lampu suluh kawasan keliling. Suluh kawasan keliling tempat khemah saya. Tak nampak apa-apa. Tiba-tiba saya terperasan, styrofoam box saya yang saya simpan 2 ekor ikan, tutupnya terbuka. Bila saya menghampiri, terperanjat Casey. Saya ada 2 ekor ikan. Seekor ikan saya hilang. Lagi seekor bekas dipatahkan, dibelah 2. Tapi belah bukan dengan pisau yang cantik, seolah-olah menggunakan tangan dan diputar ikan tersebut sampai hancur antara pertengahan ikan itu. Jadi Cik Sani pun mula menyuluh. Casey, alangkah terperanjatnya apabila seekor ikan saya lagi betul-betul saya tersuluh dekat bawah sebatang pohon di belakang khemah saya. Astaghfirullahalazim, saya istighfar Casey. Kling, kling. Joran saya berbunyi, dapat lagi ikan. Saya ke depan, tarik perlahan-lahan. 2 ekor lagi ikan dapat tersangkut pada joran. Takut dan gembira. Cabut kedua-dua ikan, nak letak dalam kotak styrofoam. Saya tarik kotak tu ke tepi, letak kotak tu depan pintu khemah saya. 2 ikan masuk dalam, ikan yang patah 2 saya campak dekat tepi, jadi ada 2 ikan baru. Tutup balik, masuk dalam khemah, letak kotak styrofoam depan. Yang paling menakutkan, sedang saya duduk ni, minum kopi dalam khemah. Casey, benda tu bergerak depan khemah Casey. Walaupun saya dah tutup khemah, tapi nampak bentuk badan susuk tubuh sesuatu sedang menyangkung depan styrofoam box, dan saya yakin sedang keluarkan ikan saya. Ya Allah Casey, malam tu juga saya telefon pemandu teksi Ubin. Dia jawab panggilan. Casey bayangkan, baru hampir 8 malam, 7 lebih malam waktu maghrib, saya dah kena banyak gangguan. Saya telefon dia, "Uncle, can come down now not? What happened? I want to go home Please. Okay, give me 20 minutes. 20 minit Casey dekat luar. Saya rasa macam-macam benda ada, tapi saya tak keluar. Bila sampai, dia telefon saya. Where you come out now? Uncle, I need a favor. Can you please just come in? I will flash my torchlight. You will see my camp. Lelaki Cina pemandu teksi itu jalan dengan lampu suluh nampak dari jauh. Baru saya keluar. Bila keluar, ikan saya semua dah berterabur kisi depan khemah. Saya bungkus semua, tarik joran, naik dalam kenderaannya. Tercungap-cungap nafas saya. Dia tanya, "What happened?" "Uncle, I'm sorry, I should have listened to you. You're very lucky. Now you call me. Still got boat, you better go home." Nasib baik Casey, bot yang terakhir pukul 8.30 malam. Sempat Casey, saya sampai dekat jeti Pulau Ubin, naik bot pulang ke rumah. Itulah kali-kali terakhir saya pergi ke tempat macam tu seorang diri, hanya untuk memancing. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.